Engkau Tuhan royak dah dalam Quran, kita kena timai amalan kita. Tu dalam Quran Tuhan royak. Wal waznu yauma idzinil haqq. Dalam suratul A'raf ayat yang ke-8 yang ke-9. Wal waznu yauma idzinil haqq. Timenge kita di akhirat esok itu sebenar. Hak mana sebenar? Taking. Faman sakulat mawazinuh. Siapa dia timagi berat balik pala. Faulaika humul muflihun. Maka orang ni tergolong daripada golongan orang yang berjaya. Muflihun mana berjaya. Apa maksud berjaya? Syurga. Balas saya syurga dia berat timang ngelik pahala. Engkau dosa tak ada kita. Mati lepas Ramadan, Allahu Akbar. Dia makan tupak berapa hari ya dia ngap tajuk. Mati berat takut kita. Dia kata makleh gi dah weh, makleh. Bulan Ramadan pun punya atas 3 selenda dah dia nya. Tak dia rukau lagi tapi dia kacau tahun ni. Lepas Ramadan 4-5 hari ya, gi berat dah. Tak ada gapo dah bye-bye. Selamat makleh mugi tak ada gapo dah Tuhan sayang kamu. Tuhan kasih kamu makleh. Aku ni lah tak tahu lagi makleh, aku nak mati bucu mana tak tahu lah. Ni orang Tuhan pilih nak ayat tu. Tu keadaan kita. Ni bila pahala kita dia tertimai berat balik pahala. Sebalik Tuhan kata ni, wa man khaffat mawazinuh. Siapa dia gitimai rekngi balik pahala. Sebelum balik pahala rekngi. Apa tu? Gi berat balik dosa. Faulaika allazina khasiru anfusahum. Itu orang ialah mereka yang rugi diri-diri mereka itu. Orang ni orang rugi. Tuhan kata orang ni orang rugi. Masuk dalam golongan orang yang rugi. Apa maksud rugi? Neraka. Siapa dia tu rugi? Anfusahum, akan diri-diri mereka itu. Dia sendiri ruginya. Ngano boleh kata rugi? Tuhan wi umur 60 tahun masuk neraka. Berarti 60 tahun tak ada dok padu dengan agama. Dok sia-sia dalam umur hidupmu. Mu ni orang rugi. Orang tu tepi rumah mu 60 juga mati, tapi masuk syurga. Datang mu 60 juga dekat dengan rumah dia, tandah neraka. Kena tu, pahala tak ada, timai pergi berat balik dosa. Ni nak ayat tu kita guna umur kita selama tu hari atas dunia ni. Tak ada guna dalam kebaikan, kebajikan tak. Sebab tu Ramadan mari ni, marilah kita. Nah, marilah kita sama-sama cari partner tuaing. Partner tuaing. Kita kena proses diri kita ni. Kita bimbang takut tahun dapat tak ada siapa. Kalau yakin ke siapa tak apa. Bimbang tahun dapat ada seminggu nak puasa, mati dah kita. Tak tahu dah kita nak mati bila. Sebab tu hidup dapat kita tahun ni kita book lah. Kita kuat lah. Duit ada sekut dua, belanja lah. Wak sayur. Wak manis. Beri orang buka puasa makan barang kita. Jangan saya. Ada nyo ke apa naik belah-belah dah hari ni. Naik dah nyo kita ni. Ada berapa belah batal. Naik nak tengok lu ada 90 hutih. Ni kata tu baik kata tak jual kau cik. Jual apa? Aku nak pahala bulan Ramadan. Ada orang minta nyo ambil nak nyayu ambil. Mu ada dah ke mu. Ni kata nak buat solat lada tu kulit hidup tu tu. Tu ambil buat solat lada. Mu ada dah kata nak sayur rebung, sayur lemak rebung, sayur putih, ambil nya tu. Allah, dia mau kata masya-Allah. Bah habis Ramadan. Ada lah. Ya dah. Nya mahal lah ni. Lah, royak harga dah lah. Nak duit dah lah bah habis Ramadan. Tak sedekah dah lah. Ingat tengok. Dah, hani nak ayat kelebihan bulan Ramadan kepada ibu-ibu ayah-ayah sini. Di sambil-sambil kita nak didik anak kita supaya jadi anak yang soleh solehah. Inilah proses kita di hari ini. Sebagai kita orang tua tak ada banyak hari dah nak masuk lubang kubur dah. Beringat benda ni. Jalan yang baik hamba royak siap dah di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan di bulan Ramadan. Tu nak boleh royaknya.
Ambo boleh nasihat hari ni royak dia. Demo lah orang petibat. Ambo pun dimaki juga. Ambo kena kuatkan di bulan Ramadan. Bukan pandai kata demo saja dak. Bukan pandai royak saja dak. Kena pandai buat. Hani bulan Ramadan insya-Allah taala, insya-Allah taala. Hatulah pertanding ambo rasa cukup lah pokok kita weh. Dah. Ambo rasa cukup dah. Ambo dah setepak lagi ni. 3 hari ni 3 ni. Pagi tak diso, mari sini. Tagi di Raman pula. 3 kali sehari. Sepoteleh ubat dah ambo ni. Sepoteleh ubat dah. Pagi tengah hari malam. Pagi tengah hari malam. Pagi tengah hari malam. Hani noyak. Sepanjang tahun lagu ni. Sebulan 90 kali ambo. Tu noyak. Duk tak kereta tak. Kata buat rumah pun tak apa ambo. Kaduk tak kereta beradu. Tidur rekong tak kereta. Nak royak tu. Duk sungguh royak lillah. Ni royak. Semalam 3, kemarin 3, ni 3. Esok 3 pula. Esok ni berat ni. Esok ni berat ni betung. Batu 27 malam esok ni. Ni tengok ni. Habis 3 cawak ni tak nak royak dah. Ada bosan Malaysia duk serai masuk pula. Suruh hamba pergi sana katik. Hamba royak tertali penuh rumah dah. Kalau gigat selera dah rumah. Hamba waktu bik menano 90 sebulan. Faham nak pergi geno Malaysia. Nak pergi geno Malaysia 90 kali sebulan. 3 kali sehari. Kalau pergi Malaysia 2 hari berarti kena tinggal ni. Kalau pergi seminggu berapa? Tu nak ayat tu kena tinggal. Hani keadaan dia hari ni. Amo nak sapakan ilmu Allah Taala. Amo nak sapa kebenaran untuk buat kita boleh buat amal ibadah. Amo pun nak mati, demo pun nak mati. Ambo kena buat amal ibadat, demo kena buat supaya hanya ambo royak cara-cara hak Nabi royak, hak Tuhan royak. Tu nak royak buat kita pakat-pakat faham belaka. Tak ada muka lain. Tak ada muka lain kita. Dah, ni kerja agama hak Tuhan, hak Allah Subhanahu taala. Maka di akhir ni sebelum ambo akhir sekali lagi ambo terima kasihlah kepada puan kita dan rong puan kita dan juga bu kelakon. Semualah acan-acan kita semua tak kira tina jatah dan kepada ustaz kita dan juga kepada Tok Imi dan Tok Khatib Tok Bila dan juga para hadirin hadirat muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah semua di petani kita berada di rumah sekolah kita sini di belakang Ampere Jarang. Di belakang Ampere Jarang. Maka juga amo terima kasih kepada adik-adik pelajar semua yang duduk sini. Dan di akhir ini amo sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillah.